Halo guys, semua lagi dalam Gojek. So hari ni Gojek tengok perkembangan kebun sayur kita. Hari ni kita nak tengok yang tanam secara organik. So cuaca musim yang tanam sekarang ni bulan 5 dan bulan 6 agak cuaca panas. Saya baru lepas siram. So hari ni kita nak tunjukkan kebun sayur kita. Ini adalah kebun sayur sawi cai sim saya ni. Cai sim memang daun dia jumbo, super jumbo, korang boleh tengok. Hari ni kita tengok betapa besar daun dia ni guys. Korang boleh tengok tangan saya, ni tangan saya dia lebih kurang ni. So dia gunakan baja tai ayam. So dia memang dia organik. So ada yang rosak dihantam oleh siput, dan siput saya kutip-kutip dia, ni yang perosak daun dia semua. So hari ni kita nak tengok beginilah selepas 30 hari. Kalau dia lebihkan berapa hari, dia akan lebih, daun dia lebih besar dan lebar dan warna kehijauan, dan dibaja hanya dalam 2 kali sebulan, maksudnya 2 minggu sekali. So saya menggunakan baja yang simple aja, baja tai ayam. So ada yang rosak daun dia, ni kita tengok keadaan dia. So banyak yang dah besar-besar daun guys. Yang kecil-kecil ni saya tanam yang last minute, jadi saya untuk cover tempat yang tak hidup hari itu. So hari ni kita tengok ni keadaan sayur saya. Selain tu kita ada tengok kebun timun saya. So timun saya banyak yang dah berbunga guys, tapi belum ada berbuah. Ni bunga jantan dia guys. So memang banyak. So korang boleh tengok, kita dah jumpa putih dah guys. So ada kita jumpa yang dah kecil, sepatutnya kena didebungakan. So kita cari bunga betina dia. So tapi hari ni saya tak jumpa dia. Ada bunga jantan dia ni. So kita nak suruh dia besar lagi, kita kena polinasikan dia, kita cantumkan dia macam ni supaya dia lebih besar dan buah dia takkan cacat. Jadi hari tu saya dah buat yang satu. So hari tu saya tunjukkan kepada korang. So kawasan ni adalah 10 meter sekali 10 meter yang saya tanam. Yang tepi ni daun timun. So buah timun dia ni elok guys. Dia dah tumbuh guys. Ni dia buah timun kita ni bentuk straight. So dia dah ni. Ada lagi guys yang dah tumbuh, yang dah berbuah. So kita kena pollinate dia ni. Ni dia ada satu lagi, tapi kita tak jumpa bunga jantan dia. So kita kena cari bunga jantan yang kembang. So kita kena cari ni. Okey, kita kutip yang ni. So hari ni kita kena pollinate kan dia. Jatuh pula guys. Aduh. Jadi kita kena pollinate kan dia ni. So memang macam ni kita kena buat ya. So kita ada jumpa 2, 3, dan ada yang paling besar 1 biji guys. So hari ni kita tunjuk yang ni tak dipollinate, dia buah dia ada kekurangan bentuk, dia memang rupa tak cantik sangat lah. Hari ni kita tengok buah dia yang dah tumbuh. And then ini dia pokok-pokok timun sini banyak yang dah bunga guys. Selain tu kita nak tunjukkan pokok ni dia kebun sayur saya, iaitu lobak putih. yang menonjol yang ni, tapi kena timbus dengan tanah. Tapi oleh kerana dia dah ada 3, 4, 5, 6 biji yang dah timbul. So lobak putih kita ni, so korang boleh tengok ni dia. So saya tanam, saya tak buang daun dia, jadi daun dia kita buat jadi baja dia. Saya buang dekat ni. So setakat yang ni ada tumbuh, ada beberapa biji yang masih kecil, ada yang dah besar, ada 5 biji yang dah jumpa yang besar ni. So ni adalah kebun sayur saya. Okey, kita berbalik kepada kebun, iaitu kebun bawang saya. So ni kebun bawang saya guys. So bawang ni dia dah lepas saya tanam sawi hari tu. Saya cuma letak berapa minggu, 2 minggu selepas tu saya tanam bawang. So bawang saya daun merah, ni bawang merah. So setakat yang ni kita tumbuh dan kita tanam. So ada yang mekar. Ni bukan apa dia tumbang guys, sebab saya tadi baru lepas siram. Sebab cuaca panas ni ada kerosakan daun. So daun dia memang rosak. And then memang susah sikit lah kita nak jaga. So ni tanda-tanda dia rosak. So kita kena cabut dia ni kalau boleh. Ni yang dah rosak, so ada berpenyakit. So saya kena potong dia ni untuk buang daun rosak dan buang tepi. So dia memang ada banyak daun rosak guys. Saya tak tahu kenapa daun kuning musim cuaca panas ni dia ada banyak yang tumbuh rosak. Memang kita beli benih yang tak seberapa ni, bukan daripada benih. So kita gunakan umbi buah dia. Jadi dia macam ni bawang kita. Selain tu saya ada tanam pokok bendi.
So pokok bendi ni hari tu tanam masih lambat juga daripada yang lain. So ada sawi kecil-kecil ni jenis yang bitter mustard. So dia memang agak pahit lah dah tahun yang saya tanam ni. So dia yang tumbuh kecil-kecil. Dan ada lagi yang satu yang terakhir pokok saya di sini adalah pokok cili. Saya dah petik kali yang pertama. So buah dah ambil, tinggal sikit. Tapi oleh kerana musim cuaca panas ni guys, jadi pokok ni memang ada lemah sikit. Saya tak pasti apa masalah dia ni. Tapi hasil buah dia boleh, not bad. Dalam 10 biji macam ni. So saya tinggalkan benih ni untuk buat benih nanti. So yang itu diorang dah ambil. And then ada tumbuh bunga balik. So korang boleh tengok ni dia kebun sayur saya hari ni. So ni adalah dia. Saya kena buang daun kuning-kuning dia ni. Saya kena bersihkan dia sekejap. And then kita nak tengok daun-daun kuning ni kita kena luruhkan dia guys. Takut dia ada kena penyakit. Ni mungkin kekurangan nutrisi baja dia, saya tak tahu kenapa. Sebab biasa cili memang susah sikit. Saya masih buat penelitian tentang cili ni, berkenaan dengan cili ni. And then jenis pokok yang senang tanam seperti pokok sawi ni, bawang. Tapi bawang ni ada bermasalah sikit kerana musim panas ni. Jadi saya tanam ni pokok lobak, pokok timun 1, 2, 3 pokok ni, 4, 5 bendi dan 6 yang terakhir cili yang ni. Alright guys, semua kongsian yang menarik. Jangan lupa dan subscribe. Semoga kita akan berjumpa lagi dan kita akan tengok apakah tanaman seterusnya saya akan tanam ke bulan depan. Alright guys, bye bye, see you again.